Hai, halo, selamat pagi dan selamat salam sejahtera. Saya adalah Ageng Entan. Saya amat terharu pada hari ini. Hari ini adalah 12 hari bulan Januari 2026. Bersama saya adalah seorang pensyarah yang saya sangat kagumi dan saya amat menghormati. Sebenarnya lawatan beliau ke studio pagi ini adalah bertujuan membantu seorang pelajar beliau. Jarang sekali kita lihat bahawa seorang pensyarah akan bekerja begitu keras, begitu bersungguh-sungguh untuk anak muridnya. Ilmu tidak menentukan kita punya hati. Hati akan menentukan perjalanan kita. Kamu boleh dapat ilmu bergunung-gunung, berbukit-bukit. Tapi kalau hati kamu sejuk, hati kamu kosong, kamu pasti tidak akan berjaya di akhirat nanti. Ya, pada pagi ini saya akan, di sebelah kiri saya adalah Dr. Adam daripada Universiti Putra Malaysia, UPM. Saya kenal UPM ni dah lama. Saya pernah main rugby di padang UPM semasa bertugas dulu. Jadi, selamat datang Dr. Adam dan saya for this talk, I'm very impressed how far you are willing to go for your student. Selamat pagi dan terima kasih Mr. Kwan yang dikenali dengan angka kentang yang sangat terkenal. Selama ini saya cuma tahu Mr. Kwan melalui Facebook. Tapi saya pernah berjumpa dia kali pertama 2 minggu lepas, right? Ya, 2 minggu lepas. Di UK Tuition Center, di mana Mr. Kwan bawa bersama dia punya 2 buah kereta ambulance dengan aktiviti CPR bersama, right? Ya. And then saya tahu Mr. Kwan seorang yang sangat terkenal dan beramal jamaah, selalu membuat kebajikan, memberi bantuan kepada kebanyakan orang di seluruh Malaysia lah. Hari ini terima kasih kepada Mr. Kwan sudi menerima kunjungan kami untuk minta bantuan untuk pelajar kami yang tidak mampu untuk membayar yuran pengajian beliau, untuk meringankan kerja pelajar kami, supaya boleh lebih memfokuskan kepada pelajaran. Maka hari ini kami mengunjung ke studio Mr. Kwan untuk meminta bantuan dari Mr. Kwan untuk membantu pelajar kami lah. Okay, Prof, sebenarnya bantuan itu bukan saya punya, itu milik Tuhan. Ya. Apa yang kita mampu bantu adalah milik Tuhan. Mungkin mungkin kalau Tuhan tidak mengizinkan, mungkin saya dah tak ada dah. So kita tidak, for me, I would like your student to enjoy life. Jangan ada stigma bahawa saya dibantu, bahawa saya ni orang susah. Apa yang saya harapkan Prof, ialah apabila dia dewasa nanti, dia sudah berjaya hidup, then he go and help others. I think it's a beautiful thing. For me, I pernah bagi motosikal pada student UPM. Kerana ada di antaranya, kalau dia dah pergi ke college, dia jauh sikit, dia nak jalan kaki. So if you have kita dah terjumpa kan, and you are Muslim also, so I would like to say thank you. And if you know any student that need motorbike, and then they have to go and take the license, then we'll give them motorbike so that they can go around the college kan. Dia boleh tak payahlah jalan kaki hujan, tak payah kena hujan semua. So I really appreciate what you have been doing. To me, I'm a 64 years old man. I want to say thank you to you, not thank you to me, for bringing the student
giving hope to the student, for encouraging the student. I believe you are not only just a lecturer, you're a lecturer with heart. Thank you so much. My respect to you. Ya, itu tujuan kami mengunjungi Mr. Kwan di sini sebab saya nak juga pelajar tersebut yang kena apa yang berlaku di sini, kebajikan yang diada, yang Mr. Kwan curahkan kepada semua orang supaya pelajar boleh belajar and give back to the society in the future when dia graduate nantilah. Itu tujuan kami, saya datang ke sini juga. Tapi saya nak beritahu tuan-tuan dan puan, hebat ni Dr. Adam ni, aku pun tak tahulah. Dia bukan ajar yang simple-simple. Ajar molekul. Aku tak tahu apa molekul dia buat. Dia kata, I tak tahu. I boleh explain sikit tak? Adakah you galakkan luar biasa student yang lepasan SPM tu, macam mana nak menarik minat mereka dalam jurusan prop? Okay. Kalau kita dengar perkataan bioteknologi di Malaysia, mungkin semua akan tahu apa itu bioteknologi, satu bidang yang menggunakan mikroorganisme secara besar untuk menghasilkan sesuatu. Program kami lebih kepada upstream, iaitu untuk memfokuskan kepada modifikasi genetik protein untuk menghasilkan produk yang berkaitan dengan bioteknologi. Contohnya bidang saya kejuruteraan protein. Ada satu bidang di mana saya buat modifikasi protein di peringkat genetik untuk menguasai ciri-ciri protein supaya berguna contohnya di industri, di pertanian, di medical. Semua protein boleh dimodifikasi melalui genetik. Itu bidang saya lah. Ya. I see. Boring sikit kot. Boring tak? Boleh ya? Boring lah. Bagi saya, tuan-tuan dan puan, saya rasa boring sikit. Tapi, yalah, kalau orang-orang macam ni, kita di Malaysia ni jarang-jarang ada. Berapa ramai student yang ikut jurusan ni? Okay, satu intake program kami akan mengambil lebih kurang 50 orang pelajar lah setiap tahun. Berapa lama dia akan belajar? 4 tahun pengajian, 8 semester. 8 semester lah. So normally lepas mereka graduate, apakah peluang-peluang mereka? Okay, banyak peluang pekerjaan, terutama yang bidang-bidang yang berkaitan dengan bioteknologi di semua agensi kerajaan, swasta, hospital. Kalau bagi mereka yang berminat untuk menjadi pensyarah atau menjadi penyelidik, mungkin boleh melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi, ke master dengan PhD, supaya menjadi macam mempunyai satu lesen untuk mengajar lah di peringkat untuk kalau ada PhD nantilah. Saya ni fizik fail. Saya SPM fizik fail. Science pun fail. So tak fail lah, pass lah, science pass, but fizik fail. So memang saya tak berapa minat molecules dan kinetic energy lah tu semua. Saya ni jenis lebih kasar and tak halus. So saya nak ucapkan terima kasih Prof. From my heart to you, I truly appreciate. I hope that we can build more future leaders and future kind people. By doing good, we are encouraging others to do good. So for me, I really appreciate your hard work, your dedication, your commitment to give your students a path of way to ensure that his study is not being disturbed by his financial condition. And of course, I welcome more students and let us make a greater country. You are doing the molecule part, you are doing the kindness part. I think in kindness also there's molecules in it. I think molecules of kindness. Hopefully we can churn out more graduates which are not only academic what do you call that, excellence, but in nilai-nilai murni, the whole part of the soul and body and the spirit. We have not only a great in studies, but also a great man
in Virtus. Thank you for visiting us. Thank you for bringing the case to us. We would like to wish you all the best. Semoga Tuhan Allah memberikan kerahmatan yang lebih, orang doakan yang terbaik pada Prof dan juga keluarga serta isteri. Saya berterima kasih kepada tuan-tuan dan puan. Kita tamatkan sesi perjumpaan ini dengan doa-doa yang baik, kata-kata yang baik dan pemikiran yang baik dan sehat. Sekian, terima kasih daripada saya, Dr. Adam. Yeah. InsyaAllah, let's work together to help more people. Yeah. Terima kasih. Terima kasih. Bye-bye.